Macam mana nak cuci homestay sampai nampak macam baru setiap kali gas keluar? Ni rahsia yang ramai owner tak buat. Ramai ingat nak buat homestay ni senang, tunggu gas keluar, sapu sikit, siap. Padahal kalau nak repeat booking, kebersihan tu main peranan besar. Step pertama, tukar semua cadar, spray sanitizer atau guna baking soda, kasih bau fresh macam hotel. Step kedua, dapur dan bilik air kenalah berkilat. Kat dua tempat ni lah gas paling cepat perasan kalau owner buat tak tahu je. Step ketiga, sentuhan akhir. Letak pewangi, susun bantal elok-elok dan pastikan langsir tak berhabuk. First impression tu penting. Bila gas masuk, dia terus rasa, baru renovate ke ni? Rahsia homestay nampak baru bukan sebab perabot mahal, tapi sebab owner diambil berat setiap detail kecil. Kalau setuju, komen nak tip lagi.